Assalamualaikum, saya Kiro bin Muhammad dari Amal by Malaysia Airlines. Pada tahun ini kita ada 55 penerbangan. Buat masa ini kita sudah selesai 25 penerbangan fasa 1 ke Madinah dan sekarang kita masih ada lebih kurang 25 lagi penerbangan ke Jeddah. Nama saya Ramli, tugas saya sebagai penyedia makanan untuk jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci dan menyantuni mereka. Saya Atika, bekerja di Mas Awana. Momen yang paling bermakna sepanjang operasi haji ini, saya merasa sangat gembira dan bersyukurlah sebab dapat melayani dan menyantuni jemaah haji untuk ke Tanah Suci. Nama saya Hafiz. Saya berbangga dan bersyukur dapat menyantuni para jemaah haji dan bersyukur sangat dapat berkhidmat untuk mereka. Semoga para jemaah haji dapat menunaikan ibadah hajinya dengan mabrur. Nama saya Ahmad Mursyid bin Ahmad Karbin. Saya bertugas sebagai security officer. Cabaran terbesar tu banyak sebenarnya. Kalau kat gate departure ni kita banyak nak handle jemaah-jemaah ni kan. Utamanya golongan-golongan yang dah berusia lah. Dekat tabung haji pula, dari segi kita nak menguruskan beg-beg jemaah lah. Kita uruskan daripada tabung haji sampai ke sorting area dekat bawah lah. Assalamualaikum, saya Syafiq dari Edo Darat, bahagian pegawai khidmat pelanggan. Bagi saya lah, saya rasa Alhamdulillah rezeki diorang untuk pergi tahun ni. Dan Alhamdulillah lah, diorang Alhamdulillah semua sihat dan dapat pergilah haji tahun ni. Jadi rasa tenang lah lepas tengok. Assalamualaikum, nama saya Irfan, saya daripada Oscar Saja Berhad. Saya di sini bekerja sebagai Passenger Service Assistant. Tugas saya dekat sini, saya akan handle warga-warga emas yang memerlukan wheelchair lah untuk masuk ke dalam kapal. Nama saya Hafiz, saya bekerja sebagai security Malaysia Airlines. Jadi cabaran yang dihadapi bila kita mengendalikan kapal ni adalah ketika kita nak memeriksa bahagian keselamatan kapal dan memastikan semuanya berada dalam keadaan selamat dan memastikan jemaah terbang tanpa ada rasa ragu-ragu. Sebab kita akan melakukan tugasan rutin kita, iaitu kita akan memastikan kita akan buat cabin check, yang mana proses ni akan mengambil masa sekitar 2 jam atau 2 jam setengah sebelum kapal terbang lah. Jadi proses ni akan berlangsung dan kita akan buat keseluruhan checking ke dalam kapal, di bawah seat dan sebagainya, nak memastikan tidak ada barang yang bukan sepatutnya milik kapal berada dalam kapal, supaya jemaah ni pertama akan selamat dalam penerbangan ni dan selesa dengan penerbangan kita. Assalamualaikum, saya Muhammad Hamzani bin Hashim, duty manager untuk Hajj of Amal ni. Saya mendoakan semoga jemaah memperoleh haji yang mabrur.